Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Alhamdulillah. Siri Tanda Berkontak yang pertama, yang berikutnya, siri Tanda Berkontak menghampiri Ramadan, bercakap tentang tema Ramadan. Tuan-tuan, hari ini adalah siri yang ke-503 Tanda Berkontak Ramadan. Kita rekod je apa kita bincang sebelum ni. Pertama, iman bercambah kerana teringatkan Ramadan. Yang kedua, masuki Ramadan melalui satu dari pintu-pintu ibadah. Yang ketiga adalah perbincangan kita hari ini. Rujukan ayat kita hari ini. Tuan-tuan, hari ini 16 Februari 28 Syakban, esok Chinese New Year, 3 hari lagi menuju Ramadan. Tuan-tuan, hari ini kita rujuk surah Al-Mulk, surah ke-67, ayat 1 dan 2. Tuan-tuan, komen di bawah, rujukan kita hari ini surah Al-Mulk, surah ke-67, ayat 1 dan 2. Al-Mulk 67, ayat 1 dan 2, insya-Allah. Baik tuan-tuan, ayat 1 dan 2 surah Al-Mulk ni bukanlah ayat yang tak pernah kita syarahkan. Tuan-tuan, dah banyak kali saya rasa. Saya tak pastilah berapa kali. Tapi dalam Tadabbur Kontak sahaja, Al-Mulk surah 67, ayat intro Tabarakallazi ni sampailah ayat 2. Ini dah beberapa kali saya sentuh, beberapa kali telah saya tegaskan. Hari ni tuan-tuan, sekali lagi dalam Ramadan kali ni, saya nak tegaskan perkara yang sama. Dan saya harap benda ni masuk ke otak semasuk-masuknya lah. Tuan-tuan, dalam dunia ni dia ada keutamaan. Dalam dunia ni sendiri adalah ujian yang Allah sebut. Allah nak menguji kita hidup dunia ni. Ujian kena ada soalan lah. Soalan ni, kalau nak ambil exam, ujian ni kena ada soalan. Soalan dia tu kita kena adalah marking system. Kaedah pemarkahan. Markah kita dalam ujian ni, markah kita tu diberi markah bagaimana. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita pun kena tahu cara kita diberi markah. Untuk kita collect markah itu jadi pahala di akhirat kelak, kita tebus menjadi syurga di akhirat kelak. Termasuk Ramadan. Masuk Ramadan ni tuan-tuan, kita dalam proses nak menghadapi ujian Ramadan. Masuk ujian Ramadan ni dalam proses untuk kita collect pahala. Untuk kita mengumpul pahala. Lalu pahala-pahala itu kita tukar menjadi syurga, menjadi syurga insya-Allah di akhirat kelak. Tuan-tuan, surah Al-Mulk surah 67. Kita mulakan daripada ayat 1. Allah menyebut Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha berkah Allah Ta'ala yang di tangannya ada Al-Mulk, ada pemerintahan, ada kerajaan. Maha suci Allah yang mana, maha berkah Allah yang mana di tangannya ada kuasa pemerintahan. Tuan-tuan, berkat perkataan tu, maha berkah Allah. Allah ini maha berkah. Allah boleh memberi keberkatan. Berkat tu apa? Berkat ni tuan-tuan, antaranya, berkat ni luas lah, tapi antaranya adalah yang sikit rasa cukup, yang sikit boleh dikongsi. Berkah tu apa? Allah maha berkah. Allah ini yang memberi keberkatan. Apa itu berkat? Apa itu berkah? Berkah adalah tuan-tuan yang sikit cukup. Yang sikit cukup, itu berkah. Yang sikit boleh dikongsi dengan ramai, itu berkah. Dan Allah adalah maha berkah. Allah yang maha berkah tersebut, di tangannya ada kuasa pemerintahan. Allah adalah pembuat keputusan yang tunggal. Allah membuat keputusan tanpa perlu Allah nego dengan sesiapa. Allah di tangannya ada kuasa pemerintahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Keputusan yang Allah buat tak ada siapa boleh bangkang. Keputusan yang Allah buat tak ada siapa boleh adjust. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Tuan, 3 perkataan tu. Pertama, Allah maha berkah. Berkat tu apa dia? Sikit rasa banyak. Itu berkah. Di tangannya ada kuasa pemerintahan. Allah pembuat keputusan. Allah yang memerintah. Allah tidak diperintah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. What He want happen. What He will happen. Apa saja yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Tuan-tuan, setelah memahami 3 perkara itu, Allah maha berkah,
Di tangannya ada kuasa pemerintahan. Allah berkuasa atas sesuatu. Ayat 2 Allah menyebutkan. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang maha berkah itu. Allah yang di tangannya ada kuasa pemerintahan itu. Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu itu. Allazi, Allah itulah yang khalaqal mauta wal hayah. Allah itu yang menciptakan kematian. Allah itu yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian. So tuan-tuan, Allah menguji kita. Dunia ni satu ujian. Ramadan satu ujian. Salah satu kertas-kertas ujian kita adalah masuk Ramadan esok. Liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian. Macam mana Allah uji kita? Allah nak tengok apa adalah ujian tersebut. Ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalangan kalian ini yang sebelum mati dalam hidup ini paling baik, ahsan, paling elok amalannya. Paling elok amalannya. Maka tuan-tuan, di sini Allah dah bocor rahsia. Iaitu skema pemarkahan dalam Ramadan, skema pemarkahan dalam hidup ni adalah Allah nak tengok ayyukum ahsan amala. Siapakah dari kalangan kalian ni yang paling elok amalannya? Tuan-tuan, Allah fokus, Allah tegaskan elok amalan. Allah tak tegaskan banyak amalan. Kenapa elok amalan ni penting? Elok amalan maksudnya amalan yang berkualiti. Kenapa amalan berkualiti ni penting? Kerana Allah maha berkah dan Allah memberi keberkahan. Tuan-tuan, berkat ni apa saya sebut tadi? Berkat maksudnya sikit tapi cukup. Sikit tapi boleh dikongsi. Tuan-tuan, itu berkat. Tuan-tuan, masuk Ramadan, Allah nak tengok, Allah nak memberi keberkatan kepada amalan-amalan yang berkualiti. Ibadah-ibadah yang berkualiti. Ibadah-ibadah yang berkualiti inilah yang bawa kita masuk syurga. Ini keberkatan pada ibadah-ibadah berkualiti yang akan bawa kita masuk syurga. Bukan ibadah yang berkuantiti. Bukan ibadah yang banyak. Allah tak uji kita untuk melihat siapa paling banyak ibadah. Tidak. Allah nak tengok siapa paling elok ibadahnya. Jadi, masuk Ramadan, mungkin puasa kita tak cukup 30 hari. Ada sebahagian tuan-tuan sakit Ramadan. Ada sebahagian tuan-tuan menyusu anak Ramadan. Sebahagian tuan-tuan mungkin mengandung sarat Ramadan. Tak boleh puasa. Namun pada hari yang boleh puasa, make sure hari yang boleh puasa itu ahsan. Sangat-sangat elok puasanya. Mungkin sebahagian tuan-tuan tak boleh baca banyak Quran Ramadan ini. Sebahagian tuan-tuan tak boleh khatam 30 juzuk Ramadan ini. Namun pada hari yang tuan-tuan boleh membaca Al-Quran, baca dengan elok. Kerana Allah nak lihat ahsan amalan. Sebaik-baik amalan. Yang elok-elok amalan tersebut. Sebahagian tuan-tuan tak boleh tarawih setiap malam. Sebahagian tuan-tuan tak boleh tarawih 20 rakaat ataupun 12 rakaat. Tuan-tuan ataupun 11 rakaat. Sebahagian tuan-tuan tak mampu. Lalu tuan-tuan mampu hanya 2 rakaat. Biarlah 2 rakaat yang tuan-tuan mampu itu ahsan, elok amalannya, paling baik amalannya. Kerana Allah tak melihat banyak amalan, Allah melihat pada baik amalan. Maka tuan-tuan, masuk Ramadan dengan target untuk mengkualitikan amalan. Puasa kita kena berkualiti, zikir kita kena kualiti, ibadah malam kita kena kualiti, tarawih kita kena kualiti, meskipun sikit. Saya nak fokus kepada meskipun sikit tu. Sebab kadang-kadang kita menambah kuantiti. Kadang-kadang kita target 20 rakaat. Kadang-kadang kita target 30 juzuk. Kadang-kadang kita target kena habis sebelum pukul 4 petang. Kita ada target-target yang begini. Sedangkan tuan-tuan, Allah bukan nak tengok banyak, Allah nak tengok kualiti. Fokus kepada ahsanu amala. Ingat, yang berkualiti ini yang bawa masuk syurga. Tak perlu tuan-tuan tunggang langgang menyakitkan lutut, berpenat-penatan yang tidak berkualiti. Kerana yang tidak berkualiti itu tak bawa masuk syurga. Jangan tuan-tuan ralat. Kalau tuan-tuan tak terawih di masjid ataupun di surau, jikalau terawih di rumah itu telah berkualiti. Jangan tuan-tuan ralat kalau tak boleh habis 20 juzuk, 20 rakaat ataupun 11 rakaat. Jangan rasa ralat. Asalkan yang 2 rakaat awal tadi, yang 3 rakaat awal tadi berkualiti. Jangan rasa ralat tak boleh khatam 30 juzuk Ramadan.
Asalkan 2 juzuk, 3 juzuk yang tuan-tuan buat dalam Ramadan itu berkualiti. Dalam fokus Ramadan, hendaklah kita fokus kualiti ibadah, bukannya kuantiti ibadah. Kenapa? Kerana Allah Maha Berkah. Allah boleh memberi keberkatan kepada 2-3 rakaat yang berkualiti itu. Allah beri keberkatan dalam 1-2 juzuk yang kita khatam Ramadan itu. Allah beri keberkahan di dalam puasa-puasa yang berkualiti yang kita buat meskipun tak cukup 30 hari dalam Ramadan tersebut. Tuan-tuan, hendaklah dalam Ramadan kita mencari keberkahan Allah dalam ibadah-ibadah berkualiti ini. Berkah maksudnya sikit namun cukup. Cukup dengan 2 rakaat, cukup dengan 2 juzuk, cukup dengan 3-4 minggu kita berpuasa, cukup dengan yang kelihatan sikit ini, namun sikit yang berkualiti. Jangan fokus kuantiti, jangan fokus membanyakkan, fokus kualiti, fokus mengelokkan ibadah-ibadah Ramadan. Siapa yang boleh bangkang jika Allah nak memberi pahala yang banyak kepada ibadah-ibadah berkualiti ini? Tak ada siapa. Kerana Allah biadihil mulk, di tangannya ada kuasa pemerintahan. Siapa yang boleh tension kalau Allah nak masukkan tuan-tuan dalam syurga dengan ibadah-ibadah berkualiti Ramadan ini? Meskipun sikit. Tak ada siapa boleh bangkang. Kenapa? Kerana Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Alhamdulillah, kalau kita boleh buat ibadah berkualiti, ditambah pula yang berkualiti itu dibanyakkan kuantitinya, syukur kepada Allah. Namun kalau tuan-tuan perlu memilih antara kualiti dan kuantiti, sentiasalah pilih kualiti. Kalau tuan-tuan nak pilih kuantiti atau kualiti, dua-dua tak boleh buat serentak, sentiasa pilihlah kuantiti. Kerana kuantiti yang bawa tuan-tuan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kesimpulan kita hari ini, isi Ramadan dengan ibadah berkualiti. Komen di bawah tuan-tuan, isi Ramadan dengan ibadah kualiti meski tiada kuantiti. Komen di bawah tuan-tuan, kesimpulan kita hari ini, isi Ramadan dengan ibadah berkualiti meski tiada kuantiti. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah. So tuan-tuan, hari ini adalah minggu nak masuk Ramadan dah pun. Kita pun dah tadabbur kontok yang ke-503. Tuan-tuan, hari ni hari apa? Isnin. Esok Selasa kemah rumah, Rabu kemah rumah lagi, Khamis kita nak start puasa dah. Maka tuan-tuan tak jumpa lah. Khamis ni semoga tuan-tuan masuk Ramadan dengan baik. Jumaat, Sabtu. Kemudian tuan-tuan, saya nak maklum tuan-tuan tentang projek ataupun pengisian Ramadan kita. Setiap hari Ahad saya akan bertadabur dengan tuan-tuan siri topik tadabur. Sempena Ramadan, kita nak habiskan 15 ayat-ayat sujud. 15 ayat-ayat sajdah. Kupasan 15 ayat-ayat sajdah. Kita buat 3 kali Ahad. 3 kali Ahad ni maksudnya tuan-tuan, setiap Ahad kita akan tadabur 5 ayat-ayat sajdah. Maka 3 kali Ahad kita akan habiskan tadabur 15 ayat-ayat sajdah, 15 ayat-ayat sujud tersebut. Kemudian pada minggu terakhir sebelum raya Ramadan, Sabtu dan Ahad, 2 hari Sabtu dan Ahad, kita akan bahas tentang panduan turun bersujud. Apa yang Rasulullah ajar kita cara-cara untuk bersujud setelah mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajdah. Dan tuan-tuan, satu Ahad pada nuzul Quran, kita akan buat siri Q&A Al-Quran dalam Ramadan ini, hari Ahad, insya-Allah. Tuan-tuan, minta maaf semalam saya punya kelas tu terpaksa cancel sebab isteri saya jatuh longkang semalam. Lagi berapa? Lebih kurang 40 minit kelas nak mula, isteri saya jatuh longkang semalam, kena pergi X-ray berbagai. Alhamdulillah tak ada patah apa semua, hanya bengkak-bengkak je. Pagi ni pun dah surut sikit lah. So insya-Allah, minta maaf semalam tak ada kelas. So tuan-tuan, jumpa tuan-tuan Ahad ini. Ahad ini kita mulakan topik tadabbur 15 ayat sujud bahagian pertama. InsyaAllah. Salam Ramadan tuan-tuan. Program ini percuma. Siapa nak infak kena bank account yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini
hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们感恩和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他，好汉就在点安的Allah的可怜我们好很久。Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们感恩和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他，好汉就在点安的Allah的可怜我们好很久。Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah.
Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan